Hari ni jom kita pasang exhaust full system dekat SRK 450i. Exhaust ni cikgu beli direct daripada China. Yang bestnya dia ada silent mode. Kira kalau pusing valve ni dia boleh bagi senyap ataupun bising. Ni dia exhaust daripada Bernard. Sebelum tu cikgu pasang frame slider juga. Semua tu. Exhaust ni full system tapi dia mic cutting standard. Ni lah rupa dia kalau tak ada exhaust. Macam mana nak bagi silent exhaust pakai switch ni? Dia tahu lah switch ni switch apa. Cuba hampa komen. Dia pakai kabel je, so tak payah pening-pening pala. Untuk yang ni cikgu letak dekat bawah ni. Dah siap pasal. Material dia full alloy. Yang penting dia nampak standard dan premium. Oh lupa small. Ni rupa dia sebelum pasang. Dia main sekali dengan 2 tabung. Okay guys, apa tunggu nak dengar bunyi dia kan. So kita dengar bunyi dia idling dulu. Okay, ni valve on. Okay, kita dengar bunyi valve on. Ni valve off. Ada beza. Valve off, valve on. Senyap kan? Okay, kita dengar bunyi valve on dulu, bunyi dia macam mana. Okay, tu bunyi valve on. Sekarang kita dengar bunyi valve on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, tu bunyi valve on bunyi sedap kan. Ni valve off kalau kita buat ref. Tak best sangat. Tapi kalau kita on valve off bunyi dia. Okay, selesai. Next kita pasang quick shifter. Jangan lupa follow, like dan share untuk video yang seterusnya.